Dia dah tercabut dah. Nampak dah. Lepas tu dia ada bunyi. Dia ada bunyi. Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak share tentang salah satu part yang menghasilkan bunyi sewaktu kita corner. Okay, kat tangan saya ni adalah drive shaft. Okay, macam kereta ni dia datang, dia komplain bila dia buat U-turn, ada bunyi lah. Bunyi ketak-ketak-ketak. Bila kami check, okay, masalah punca daripada drive shaft. Okay, kalau tengok drive shaft ni nampak macam okay kan, tapi hakikatnya tengok sini. Dia dah tercabut dah. Nampak dah. Lepas tu dia ada bunyi. Dia ada bunyi. Okay, apa punca bila rosak? Okay, satu sebab mula-mula getah dia dah cabut, dah koyak lah. Okay, bila getah ni koyak, waktu dia jalan tu akan masuklah semua habuk, pasir, air kan akan masuk dalam ni. Akan rosakkan bearing dia. Dalam ni sepatutnya ada grease saja. So macam keadaan macam ni kita dah tak boleh nak selamatkan lah. Okay, kalau kita repair sekalipun, kita hubung grease baru balik, takut dia akan bunyi balik lah. Sebab dalam ni dia punya bearing ni dia dah makan. Okay, tips untuk penjagaan drive shaft ni, okay. First sekali, bila kita nampak lah, contoh kita ada nampak, waktu kita sendiri ada koyak sikit ke apa, okay, cepat-cepat kita tukar getah yang baru. Sebab benda ni kalau kan boleh servis je, tapi kalau ada keadaan macam ni, grease dalam ni dah kering, dia akan rosakkan bearing ni. So, siapa-siapa ada masalah macam ni, boleh cari kami dekat kedai revisi.